Hai korang dengar ke? Tak tahulah korang dengar ke tak. Hari ni kita ada bengkel sains. Dekat Sirim je. Sahamidi guys. Sahamidi. Nampak dekat sini, sains sebenarnya sangat mudah untuk lulus. Lulus ni kita kata awak pejam dua mata waktu exam pun serius boleh lulus. Tapi sekarang ni kita bercerita pasal nak dapat at least A- macam tu. Okay, sekarang Elon Musk ambil nama Tesla tu. Nikola Tesla hidup lama dah. Hari ni kita makan, nampak ke? Makan bihun. Hai korang. Sekarang dah pukul 12.13. Korang nampak ke? Tak tahulah. Menjawab soalan. Ya, kita tengah jawab soalan. Lagi. Sekarang pukul 12.52. Kita lunch makan nasi kari. Kita membeli, bukan kita lah, Davina. Ambil tu dulu, letak kat sini. Oh. Dah, terus ambil tu. Wih, nak potong tangan aku. Davina beli ice milk tea. Ice milk tea, ice milk tea. Oh, penatnya, ngantuk. Today is my birthday. Saya tidur dalam kereta dalam masa 20 minit. Okay. Baby. Kita dekat Tower Pyramid. Jadi guys, yay! Adik satu. Ha. Lagi lah. Berapa banyak tadi buang kat ni? Semua kan? Ya ke? Dah buang semua saja. Cuba cakap anda beli apa? Jam tengok ni warna pink. Yang ni warna pink. Yang ni warna pink. Ni warna pink. Ni pun warna pink. Tudung hampir pink. Kita makan nandos guys. Birthday girl. Also Mother's Day. Saja pusing-pusing. Ada foto full. Tu for. What the freak? Tak payah. Beli ni comel juga kan? Yang ni cantik.
Cry baby. Ni cry baby. Ish, format lagi. Saya tak nak beli dah. Ish, ni bagus. Oh my god. Ni comel. Dia macam study. Lepas tu dia burn out. That looks like me. Tapi tak tahu lah nak Hirono ke tak. Labu boyu lah, labu buah. Labu bu. Labu labu. Labu. Baby Molly comel. Bro got dia punya first Pop Mart. First Pop Mart, guys. So, wildlife. Bismillah, guys. Nak apa? I want this one, or this one, or this one. Top 3. Yang ni kalau boleh tak nak. Tapi sebenarnya okey je. Yang ni? Secret warna apa? Dah mana aku tahu Cry Baby. Macam mana tengok? Lelet. Lelet. Lagi lelet tu. Aku nak dalam mall. Alah simpan ni kotak ni. Kenapa kau buka macam tu ni? Mana dia punya ni? There's an opener. Siap. Allah. Macam dekat sangat. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam goyang-goyang tau. Dia tak goyang dia stabilizer. Bismillah. Ni? Bismillah, nampak sangat kalau aku shaking tak nampak. Kalau gelak-gelak. Gelak dia apa? Gelap memang lah kau ni. Koyak. Rasakan. Macam mana nak kalau sikit ke? Punya. Ada kad ke dalam dia? Adalah confirm. Boleh nampak ke kali dia? 1859. Jangan tengok. Okey. 2, 3. Ui, tak dapat. Oi, tak dapat. Weh, kenapa macam tu? Ui, tak dapat. Ya Allah. Minta refund lah. Masih kucing. Mana ada, Dek? Bukanlah. Masih kucing. Itu dia punya tu. Kenapa ni tak nak ni? Habis ni nak apa tadi? Tak, tadi dia nak. Sih? Nama dia Denim Beauty. Orang cakap Denim Beauty. Dapat Denim Beauty. Salah kau. Lepas tu aku cakap yang ni Zami. Kau dapat yang ni. Dia jadi Denim. Cantik tu kereta ni. Dah kali kedua. Berapa orang yang kali kedua dah sertai bengkel bahasa Melayu? Bahasa masing-masing. Betul tak? Cikgu tunjuk jalan saja. Baik. Share je dalam grup Telegram tu. Orang tahu tak? Pen dia hilang. Aku nak tulis apa tu benda ni? Aku dah typing je. Crazy.
3 minutes. Nak rehat. Lepas tu dah 2 minit. So far we are. Aku sakit kepala gila. Tak tahu kenapa. Macam kepala ni denyut-denyut. Denyut-denyut. Tak tahu dia macam DM ni lagi penat daripada something. Aku kat bawah tadi kan? Yelah, lepas tu kau hilang. Tak, aku pergi tandas. Aisyah came to my rescue. Pada aku belanja dia je. Tahan nak korang tengokkan dia. Korang tak dapat belanja. Aku tak tinggalkan, okey? Aku kat bawah tadi. Yang ni? Ni kopi. You dah tak minum. You minum air tak? Nak straw. Yay, thank you. Ben tu kau ambil. Okay. Yay, thank you. Guys, Ifa belanja. Semalam Umar belanja. Hari ni Ifa belanja. Yay. Caji. Betul. Okey, hari ni ini caji kedua saya. Semalam caji pertama saya. Tak adalah pertama. Tapi minggu ni saya dah minum 2 caji. Yes, girl. Kenal 2-3 tahun. Kami nak balik kepada zaman silam sebelum Covid. Okay, generasi ala-ala sedana. Alah. Budak Ramsyah TKC pun tak buat ala dekat hotel mewah. Asal ada. Okay. So, ingat tak kami cakap kamu adalah best terbaik. Cikgu Hasmaliza melambangkan cikgu-cikgu seluruh Malaysia. Mengucapkan kepada guru-guru SMUJ Malaysia. Tak sebab saya tak nak orang nampak. Hello guys. Kita tengah buat apa sekarang ni? Kita kena ada bengkel. Bengkel ke? Bukan, kita ada kerja khusus. Kerja khusus niaga. Thank you.
Jadi sikit. Sikit je. Dah. Kita ada. Tak tahu lah apa ni. Nak ambil je. Rasa sekejap. Oh, I don't like it. Kenapa? Mau vlog juga ke? Yang ada orang vlog juga. Ada orang vlog juga. Ayam siap set. Pasal dia apa kat sini? Jap. Tengok aku dia tadi. Jauh sakit, jauh sakit. Kali ni. Berapa tu? Ambil gambar foto. Okey. Yang kosong. Sebutin permata yang red. So you Kita can letaklah. Kau tulis you. Apa yang you? Congratulations. Tak, kau yang ni. Then we end our speech. Thank you. Tak ada ni tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ucapan daripada best man Benny. Saya rasa begitu macam tu. Ini macam nak nami eh. Dan buat kedua sahabatnya, terima kasih atas ucapannya. Alhamdulillah. Walau para sekalian tetap menjadi korban. Nanti dia ingat apa yang lebih. Sebentar kepada Tuhan Production untuk sama-sama kita Guys, kita kat bilik pengantin. Ni ke? Tak. Okey, bilik family. Yes. Pengantin lelaki. Private. Private bilik private guys. Keju tak bising. Kita boleh duduk-duduk nanti mencari pula kita kat ni. Kat sini nanti kena jalan. Mana Umay? Umay? Umay mana? Weh. Siut lah. Comel. Tengok. Kita ambil gambar kat luar. Thank you. Buka, okay.